Awak kedai ni. Bos saya nak beli emas dekat sini. Mana bos Sri Kayangan ni? Saya nak cari emas yang paling mahal kat sini. Wah, serius lah. Wow, komisen masuk ni. Tak apa, saya yang tolong. Biar saya je. Tuan Pudin pilih siapa? Tuan Pudin. Saya founder Emas Sri Kayangan. Tuan Pudin cari apa? Saya nak bagi emas dekat isteri dan follower saya. Sebab saya dengar sini design mantap dan up to track. Boleh tolong suggestkan? Boleh. Jom saya tunjuk. So point ni apa yang ada kat sini? Tuan Pudin, kita ada rantai tangan kait 3 color Dubai. Kalau isteri Tuan Pudin pakai lagi puas hati. Dia rasa macam nak tunjuk je kat semua orang. Boleh matching dengan cincin sekali. Okey, menarik. Apa lagi ada? Rapunzel ni sangat cantik. Kita ada 2. Satu yang 3 color, satu lagi yang 1 color macam ni. Yang ni boleh buat basuh pinggan. Dia macam tak masalah lah. Pakai emas buat basuh pinggan. Kau ada? Lain apa lagi ada? Takkan rantai tangan je, kita ada bangle. Bangle kita bunga-bunga. Finishing dia kita ada pahat dan juga pasir matte. Wow, bodoh nampaknya ni. Cantik. Servis pula macam mana? Macam ramai je ni. Kalau dulu saya punya pengurusan dalam mengurus staff sangat kucak-kacir dan sale drop, pelanggan susah nak datang. Tapi alhamdulillah bila saya kenal Jafani Irbo, semua masalah saya selesai. Sale saya naik, staff saya pun sangat baik, soft, smooth dan yang penting perniagaan saya semakin maju dan pelanggan pun ramai. Masya Allah. Mantap. So Puan Nuraini, mudah tak jadi majikan? Alhamdulillah mudah bila saya dapat ilmu dari Pandai Irbo. Terima kasih Tuan Pudin. Tuan Pudin nak pergi mana tu? Jadi ke tak beli emas tadi tu? Jadi. Tapi saya balik jap. Nak tanya wife saya dulu. Tunggu tau. Okay guys, jangan lupa like, follow, komen, share untuk business review yang seterusnya. Jangan lupa follow tau. Saya nak cari emas yang paling mahal kat sini. Tuan Pudin nak pergi mana tu? Jadi ke tak beli emas tadi tu?